Hello, Future Hilman di sini. Apparently dua klip intro aku yang aku record apparently tak ada audio for some reason. So aku terpaksa buat intro baru. Aku tak tahu kenapa intro sahaja yang tak ada audio, sebab intro tu yang paling banyak benda yang aku cakap. Ni penatnya buat vlog. Apa yang aku nak cuba sampaikan masa dalam intro tu is that yang aku tiba-tiba rasa nak skate hari tu. Why not aku just pergi skate and tengok trick apa yang aku still boleh buat. Spoiler alert, tak banyak pun. And then aku cakap yang aku record vlog ni sehari sebelum puasa. Dah hampir setahun aku dah stop skate sebab passion tu dah hilang. Passion minat tu dah hilang. Tapi still ada sikit lah. Aku boleh cakap yang 70% aku stop skate, tapi lagi 30 tu ada lagi spark tu macam. Aku rasa aku cakap yang aku nak ada kamera vlog baru kot, but I don't think I will buy a new one because aku jarang vlog lah sekarang ni. Since ramai gila minta aku buat vlog lagi, so aku buat je lah, even pendek pun, so tak apalah kan. Hello, welcome to Hilman channel. What's up? What is it? Welcome back. What's up, guys? Hilman is back. Hilman say the rock climbing, bro. Hilman say the rock climbing, bro, is going back to fucking skateboard, bro. Bro, today Hilman not gonna kick flip, bro. Kau sabar jap. First try kick flip. Sabar jap, aku test. Tak ada test. Okay, kick flip. Yeah. Still boleh lah sial. Cuma jatuh lah. Lama sial dah sikit. Hello, what's up? It's me, your boys. Sacho Pichas. Kami gang ni faham. Ni Fairuzal. Dia coach kat skate PCP ni. Siapa nak belajar skate boleh tekan ke muka dia. Oli sampai trik. Ni Kanji. Aku tak nak push sangat sebab nanti aku injet. Tekan live lah. Tak lah, tengah record. Vlog. What's up, guys? I'm not skating today. Bapak gelap sial. Kau dengan Iman tak boleh macam tu lah. Hilman skate today. Hello guys, welcome to the YouTube channel. Assalamualaikum. Hello. Kita call Farid. Dari dulu sampai sekarang Faris kaki Joy. Hello. Be. Ada kat mana? Kerja. Oh ya. Yeah. Faris, aku land try flip lah. Tapi tak percaya. Jagi je lah. Nak lepak tu, kau balik kerja nak lepak minum ke? Bagi tahu lah. Ya, aku balik terus. Kau asal pula. Kau asal nak. Barang terlarang. Lilin. Gambar datang kan? So, today Hilman gonna do no slide. Watch this! Hello guys, so nampaknya aku gagal untuk land trick. Respon Fendi senang, dia gelak.
Accident. Untuk membuatkan lebih senang in and out, in and out, in and out. Aduh. Dah semat. You bodoh. Langit tu biru. Biru. Langit lah biru. Biru langit. Langit biru tu langit. Okay, so bateri kamera aku habis. So aku malas nak charge and then record balik guna kamera tu. So aku sambung dekat sini je lah sebab senang. Aku tak lain banyak trick. Most of the trick yang aku learn is just a basic trick. Sepanjang aku skate, which is around 12 tahun. 12 ke? 2025 minus 2013. 12 tahun, yes. So sepanjang aku skate selama 12 tahun, trik yang aku boleh buat hanya trik yang aku belajar selama 2 tahun. Faham tak? Trik yang aku belajar selama 2 tahun tu adalah basically trik basic je lah. Yang trik macam intermediate ke advance aku dah tak boleh buat. Maybe one day aku akan buat video aku challenge diri aku untuk learn semua trik yang aku pernah belajar, dari first time aku skate sampai the latest trick yang aku boleh buat. That would be a good idea. Comment down below kalau korang rasa itu idea yang bernas. Agak seronok bila skate balik. Maybe aku akan skate balik, tapi tak selalu. Kalau korang nak lagi vlog skate, comment dekat bawah. Itu saja yang aku nak sampaikan. Harap korang enjoy this short vlog. Thank you so much for watching dan selamat berpuasa. Let's go.